Ini dia tablet flagship daripada Honor MagicPad 4. Tablet ni dibina sebagai 2-in-1 AI tablet dan PC dengan dual operating system. Maksudnya dalam satu device ni korang boleh guna Android dan Linux. Untuk penggunaan harian, korang boleh kekal dengan Android sesuai untuk kerja ringan, entertainment, apps dan penggunaan touch. Tapi bila korang perlukan fungsi yang lebih serius, ada Linux Lab. Dekat sini MagicPad 4 boleh digunakan untuk desktop class productivity, development, coding dan AI workflow. Dan yang menarik, Linux environment ni diasingkan daripada sistem Android utama. Jadi kita boleh asingkan penggunaan harian dengan workflow dengan lebih teknikal dan profesional. Lepas tu untuk pengalaman PC, kita just sambungkan je keyboard dengan MagicPad 4. Lepas tu terus kita akan masuk ke PC mode. Ada mouse support, keyboard shortcut dan pengurusan Windows macam desktop. Tablet ni support sampai 20 Windows secara serentak dengan pilihan split screen 3 atau 4 bahagian. Kalau korang jenis suka multitasking, memang banyak ruang untuk buat kerja. Dari segi fizikal pula, ini antara perkara yang paling menarik. Honor MagicPad 4 ni memang nipis tau. Dia punya tebal cuma 4.8mm je dan dia punya berat cuma 450 gram. Dengan screen size 12.3 inci, tablet ni masih terasa ringan dekat tangan. Untuk dia punya display, Honor MagicPad 4 pakai screen 12.3 inci 3K OLED display dengan refresh rate sehingga 165Hz dengan peak brightness HDR sehingga 2400 nits. So kalau nak scrolling, gaming, editing ataupun multitasking, pengalaman visual memang fokus pada motion yang lebih smooth. Kontras pun terasa lebih rich dan ada visibility yang lebih baik. Honor juga letakkan beberapa teknologi eye comfort termasuk 5280Hz PWM dimming dan ada juga TÜV Rheinland certification untuk low blue light dan flicker free. Untuk performance pula, tablet ni pakai Snapdragon 8 Gen 5 dengan platform 3nm. Maknanya kalau korang nak run apps yang berat-berat dekat tablet ni, dia boleh handle dengan baik. Untuk bateri pula, Honor MagicPad 4 dilengkapi dengan bateri 10100 mAh dengan 66W Honor Supercharge. Dia punya audio pun bukan biasa-biasa sebab ada 8 speaker dengan Honor Special Audio. Secara keseluruhan, Honor MagicPad 4 ni bukan sekadar nak jadi tablet yang lebih besar, tapi dia cuba gabungkan pengalaman tablet, PC, AI productivity dalam satu device yang sangat nipis dan ringan. Kalau korang nakkan satu device yang boleh digunakan untuk entertainment, kerja dan workflow yang lebih serius, MagicPad 4 ni memang menarik untuk korang consider.